laha abidin. Dan inilah jawapan yang paling lemah. Bukan sahaja jawapan daripada kekuatan jawapan itu lemah, namun ia adalah menggambarkan kelemahan di dalam berhujjah bagi orang yang ingin mempertahankannya. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, selepas daripada itu Ibrahim tidak hanya berdiam diri. Ibrahim bergerak kepada untuk membuktikan secara fizikal. Mungkin ini adalah sesuatu yang tidak sesuai pada zaman kita, kerana mempunyai beberapa urusan perundang-undangan. Tetapi zaman itu sesuai bagi Ibrahim untuk mengejutkan pemikiran akal yang mati. Maka Allah Ta'ala merakamkan selepas daripada itu, bermula daripada ayat yang ke-57 dalam surat Al-Anbiya. Wa tallah, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Aku akan buat sesuatu sehingga kamu akan dapat fahami apa yang telah dari apa yang sebenarnya hakikat daripada penyembahan kamu itu. Faja'alahum judada. Ibrahim datang kepada sembahan dan juga berhala itu, dan dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan kemudian ditinggalkan illa kabira, ditinggalkan yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un. Semoga mereka dapat kembali nanti dan melihat apa yang berlaku. Kemudian Allah Ta'ala merakamkan pada ayat yang ke-63 bagaimana kemudian mereka panggil Nabi Allah Ibrahim dan ditanyakan kepada Ibrahim, adakah engkau lakukan ini? Sebab selama ini kau sahaja yang bising dan mempertikaikan sembahan kami. Apa jawapan Ibrahim? Jawapan yang begitu sinika, tetapi menggambarkan kebodohan mereka di tengah-tengah masyarakat yang bertanya. Kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat ni yang paling besar, yang tertinggal itu adalah yang paling besar. Sudah tentu logiknya dialah yang pergi buat, kerana mungkin, kata para ulama tafsir, Ibrahim ingin menggambarkan yang ini bagaimana yang paling besar yang telah ada, kamu masih lagi menyembah sembahan-sembahan yang lebih kecil daripada itu. Mungkin wujudnya rasa jealousy, maka yang besar ini telah menghancurkan yang kecil-kecil itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah dia. Kalau dia boleh bertanya, dia boleh menjawab dengan jawapan dan juga bicara. Ini memerangkap masyarakat dan kaum Ibrahim ketika itu. Faraja'u ila anfusihim, kata Quran. Mereka kembali berfikir kepada diri mereka. Faqala innakum antumul zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim. Dan ini telah pun menjentik pemikiran dan hati. Mereka menurunkan atau menundukkan kepada kepala mereka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kamu semua tahu dan faham, dia tidak boleh bercakap. Mengapa ini menjadi sembahan kamu? Kadang-kadang hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ia memerlukan kesabaran kita dalam dakwah. Agama ini tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai sama ada kita berjaya ataupun tidak. Mungkin sahaja hayat kita telah pun berakhir di atas muka bumi, tetapi satu ataupun dua perkataan dakwah kita kekal selepas daripada itu dan menyedarkan ratusan ribuan manusia selepas pun kita mereput di dalam kubur. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, tindakan Ibrahim bukan bertujuan semata-mata untuk menghancurkan berhala-berhala itu, tetapi tindakan itu menghancurkan keegoan, kebodohan, kejahilan dan kezaliman mereka kepada diri mereka sendiri. Sebab itu Allah menyatakan faraja'u ila anfusihim, mereka kembali merenung diri mereka sendiri. Dan disinilah kemuncak kejayaan kita. Dia mungkin tidak mengikuti jalan kita, tetapi kita telah memulakan kesedaran dalam hati dan pemikiran dia untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan yang benar. Hadirin mukminin, di zaman ini kalau kita melihat kepada kaum Nabi Allah Ibrahim, ia seperti digambarkan sebahagian di kalangan para ahli psikologi dan juga sosiologi tentang mob mentality ataupun herd mentality, di mana masyarakat akan terperangkap dan terpaksa untuk mengikut masyarakat walaupun hal tersebut adalah tidak benar. Ternyata salah, tetapi gambarannya majoriti yang mengikutinya, semua orang melakukannya. Sekiranya aku tidak melakukannya, adakah aku akan berada dalam kesesatan dan juga tidak akan selamat daripada neraka? Kerana itu Allah Ta'ala menggambarkan kepada Ibrahim
Hanya Ibrahim itu berseorangan. Ummatun. Dia adalah seorang ummah. Maka ukuran kebenaran bukan kerana ramai dan majoriti. Dan dalam urusan dakwah, dalam memahami Al-Quran dan pelbagai cabaran yang kita ada, maka saya ingin memberikan ingatan buat diri saya sendiri dan kita semua. Jadikan kebenaran itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, dan berpaksikan kepada dua sahaja, Al-Quran dan juga Sunnah. Ia mungkin perkataan dan ucapan yang biasa, klise, tetapi kita tidak akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla melainkan dengan dua sumber ini. Hari ini kita membesarkan Allah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyembelih binatang. Kenapa kita lakukan? Dan kita tidak berlaku apologetik. Kita menyembelih kerana itulah syiar dan itulah agama kita. Maka kita akan tetap melakukannya dengan penuh rasa bangga kerana kita menghidupkan agama. Dan renungilah bagaimana Ibrahim berdiri bersendirian menentang kesyirikan seluruh masyarakatnya. Dan jangan takut wala tahzan, jangan bersedih, kerana itu akan menjadi bekalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dakwah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah ini dakwah yang benar-benar ikhlas dilakukan oleh kita. Dan ia dilakukan oleh para pendakwah yang ikhlas, yang benar-benar ingin melaksanakan tugas sebagai penerus kepada tanggungjawab dan role para rasul sebelum daripada kita. Dan seperti mana kita mengharapkan kita mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaiknya, Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin.